Wah, laksa Thai lah. Nampak macam sedap aja. Kat mana ni? Aku sekarang berada di warung gadis desa. Bila aku masuk aja dekat warung ni, nampak macam ada satu kelainan. Mungkin daripada segi dekonya. Korang tengoklah tu. Kebetulan masa kita orang datang ni, memang ada tempat kosong lagi. Jomlah kita tengok apa menu yang ada dekat sini. Ini di antara menu-menunya. Semestinya hot sellernya pulut ayam dan juga laksa Thai. Tapi aku ingat nak order nasi ayam Thai sahaja. Sebab baru-baru ni aku dah makan pulut ayam di Padang Besar. Selain daripada masakan Thailand, ada juga western dekat sini tau. Beroperasi setiap hari kecuali hari Isnin. Wife aku macam biasalah, mesti dia order laksa Thai punya. Yang bestnya laksa dekat sini ada bunga telang tu. Kita orang order french fries dan juga nasi ayam Thai. Ayamnya nampak mengiurkan. Tak cukup lagi, kita tambah lagi dengan kerabu Maggi. Nampak menyelerakan. Macam buat magic pula. Dengan sekelip mata dah habis satu pinggan. Dengar cerita ownernya ni pernah jadi chef dekat London dulu. Kiranya masakan ni air tangan chef lah ya. Overseas pula tu. Semakin petang semakin ramai customernya. Untuk parking pula agak terhad dia. Korang kena datang awal. Yang nak datang sini korang wait sahaja. Nak senang lagi berhadapan dengan Sekolah Kebangsaan Toloi Tua Sik Kedah. Jomlah kita cuba nasi ayam Thai. Ayamnya garing di luar, lembut di dalam. Untuk laksa Thainya pula ada rasanya yang tersendiri. Berlemak masin secukup rasa. Untuk air blended jagungnya pula memang pekat rasanya. Yang nak bercuti dekat Kedah ni, singgahlah dekat sini ya. Bertunggu lagi geng. Boleh